Assalamualaikum kawan-kawan, dan di depan ni adalah Moto Morini All Strike 450 yang bakal dilancarkan malam ini. Tapi kita tinjau-tinjau dulu sikit kan, apa yang menariknya berkenaan dengan All Strike 450 ni geng. Dan kalau korang tengok dari segi reka bentuknya, memang ngam lah ni kan, memang ngam kan, dekat yang suka pada gaya-gaya trail, dan dia punya berat pun sederhana berat, 2 cylinder engine dan berkapasiti enjin 449 cc, 44 horsepower dan 42 Nm of torque. Dan dari segi reka bentuk dia memang garang lah, nampak memang garang kan. Exhaust dia steel by steel guys, tayar memang tayar jagung lah, tapi bila korang tengok daripada hadapan ni, dia punya travel memang sangat tinggi lah kan, sesuai untuk di jalanan yang berbatu-batu kan, off-roadnya kan, memang sesuai lah ni. Dan untuk pengetahuan korang, jentera ni bakal dilancarkan malam ini. So untuk waktu ni kita akan bagi secara asas dia dulu, so macam protector lah kot ni kan, agaknya boleh sangkut-sangkut barang kan, boleh tight dekat atas ni, bag or something else yang boleh kita bawa. Okey, ni tengok kaliper dia, belakang kaliper brake, depan by J Juan, 2 cylinder engine. Kita tengok di bahagian depan dia sikit ni kan, ni bahagian depan dia ni. Dan lampu dia, projection light 2 biji. Dia ada DRL sini sikit, kiri kanan, dan signal di situ. So korang rasa berapa harga yang akan diumumkan nanti geng? So alright geng, jadi secara rasminya Moto Morini All Strike 450 dilancarkan malam ni. Korang nak tahu tak harga dia berapa? Jeng, yang ni dia geng, harga yang ditawarkan RM28,888. Korang rasa macam mana dengan harga spek yang macam ni? Korang rasa murah ke tak murah? Dia sekali belanja dengan box komplit, atas, bawah, kiri, kanan. Okey, ini dia punya look. Dan depan ni korang tengok, aku belanja sikit. So secara rasminya dilancarkan di China untuk pasaran Malaysia dengan harga RM28,888. Alright geng, itu saja perkongsian. Bye bye.